Ini adalah kisah benar tentang seorang wanita dan kacang. Biar saya terangkan. Pada 5 Disember 2014, pesawat Korean Air dalam perjalanan untuk berlepas dari Amerika ke Korea. Di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Heather Cho di bahagian first class. Bersamanya lagi adalah 250 orang di bahagian ekonomi. Heather Cho adalah Vice President untuk Korean Air, manakala bapaknya adalah CEO. Semuanya bermula ketika kapal terbang dalam perjalanan untuk berlepas. Apabila pramugari menyajikan kacang kepada Cho, Cho menjerit. Dia marah kerana kacang yang disajikan itu di dalam beg dan bukan di atas pinggan. Cho meminta ketua pramugari untuk datang dan memberi penjelasan. Tapi mengikut ketua pramugari, memang SOP kacang disajikan di dalam bungkusan. Tidak berpuas hati dengan jawapan itu, Cho meminta kedua mereka untuk melutut dan meminta maaf. Cho mengarahkan kapal terbang untuk berpatah balik ke gate untuk mengusir kedua mereka. Dan pesawat itu 20 minit lewat untuk berlepas. Berita tentang insiden ini mula tersebar di kalangan rakyat Korea dan mengundang kecaman. CEO Korean Air iaitu bapa Cho telah meminta maaf kepada orang awam atas tindakan anaknya. Cho pula dipecat dari jawatan Vice President dan dipenjara 5 bulan oleh Mahkamah Korea kerana menghalang proses keselamatan penerbangan.